الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mentaati segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya semulia-mulia insan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling bertakwa kepadanya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, tahun ke-10 baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi adalah merupakan tahun yang penuh ujian yang berat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berakhirnya peristiwa umat Islam dikenakan sekatan atau diboikot oleh golongan musyrikin Makkah selama hampir 3 tahun, yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hampir kebuluran, baginda sallallahu alaihi wasallam diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian pak ciknya Abu Talib, dan juga dengan kematian isteri tercintanya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kehilangan dua insan ini amat memberi kesan yang mendalam terhadap diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan tahun ke-10 ini disebut sebagai tahun kesedihan. Di saat baginda sallallahu alaihi wasallam amat memerlukan seseorang untuk memberikan semangat dan kekuatan dalam perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam, di saat itulah juga Allah Subhanahu wa taala mengambil isterinya yang tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan bapa saudara baginda Abu Talib, yang sangat kuat mempertahankan perjuangan baginda. Kata para ulama, salah satu hikmahnya adalah untuk mengajarkan kepada kita semua bahawa sebaik-baik tempat untuk kita mengadu dan bergantung hidup adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukannya kepada sesama manusia. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kesedihan dari kehilangan insan tercinta sama sekali tidak menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan tugas utama baginda, iaitu terus berdakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misi dan hala tuju baginda sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ke bumi Taif bersama anak angkat kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan pahlawan Islam yang unggul, iaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Walaupun terpaksa menempuh perjalanan yang jauh
dan menghadapi penat dan lelah. Namun satu harapan yang baginda sallallahu alaihi wasallam letakkan adalah semata-mata untuk melihat penduduk Taif beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beban amanah serta tugas utama yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan juga utusan buat umat akhir zaman. Kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Taif rupanya tidak disenangi oleh penduduknya. Hampir seminggu baginda sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Akhirnya lemparan batu serta kata-kata cacian yang menjadi hidangan buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada langsung layanan baik atau kemesraan yang baginda sallallahu alaihi wasallam terima daripada penduduk Taif sepanjang baginda sallallahu alaihi wasallam di sana. Namun jauh di lubuk hati baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun rasa dendam atau marah. Bahkan kemaafanlah yang baginda balas buat mereka. Sekembalinya baginda sallallahu alaihi wasallam dari misi dakwah ke kota Taif, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan sesuatu yang amat istimewa buat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak pernah diberikan buat sesiapa pun. Ia merupakan satu tasniah atau penghibur hati baginda sallallahu alaihi wasallam setelah diuji dengan pelbagai ujian yang berat. Pemberian istimewa ini ialah satu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala bagi menerima kefarduan yang utama buat umat akhir zaman. Perjalanan ini bermula pada waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Madinah, di Palestin. Turut mengiringi baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ini adalah teman baik baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jibril alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kebesaran, bukti-bukti kekuasaan, kehebatan dan kesempurnaan kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini adalah suatu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya. Ia juga merupakan satu perjalanan yang amat menguji keimanan umat manusia. Perjalanan yang mesti dinilai dengan iman, bukannya dinilai dengan logik akal manusia yang serba lemah. Perjalanan yang akan menambahkan lagi iman buat mereka yang beriman dan menambahkan lagi kekufuran buat mereka yang kafir. Saudara-saudaraku sedang Jumaat yang dikasihi sekalian, kemuncak kepada peristiwa agung ini adalah kefarduan solat 5 waktu sehari semalam, yang merupakan satu-satunya kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda di langit. Kefarduan ini diberikan secara langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan betapa besar dan beratnya tuntutan solat 5 waktu dalam kehidupan seharian seorang muslim. Tidak ada sebarang alasan bagi seseorang yang mukallaf untuk meninggalkan atau mengabaikan solat 5 waktu. Jangankan meninggalkan solat, melewat-lewatkan solat sehingga terkeluar daripada waktunya pun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Apatah lagi meninggalkannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sembahyang, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan sembahyang.
Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun yang dimaksudkan dengan perkataan wai dalam surah ini ialah satu wadi, yakni satu lembah yang dalam terletak antara dua gunung di dalam neraka Jahannam. Wadi yakni lembah ini menjadi tempat kediaman buat mereka yang sengaja melewatkan solat sehingga terkeluar daripada waktunya. Saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, urusan mendisiplinkan diri dengan solat 5 waktu bermula sejak awal usia 7 tahun, ketika anak-anak mula melangkah masuk ke sekolah rendah. Maka bermulalah tanggungjawab ibu bapa mengajar serta menyuruh anak-anak untuk solat. Sekiranya ibu bapa berjaya mendidik anak-anak dengan solat pada seawal usia ini, maka akan lahirlah generasi yang sentiasa mengutamakan urusan solat dalam kehidupan seharian mereka. Namun, jika ibu bapa gagal, maka ibu bapa tersebut sebenarnya telah merancang untuk membentuk satu generasi yang tidak mempedulikan tanggungjawabnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah satu musibah yang amat besar sebenarnya buat kita semua. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Syekh Daud Abdullah Al-Fattani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Munyatul Musalli ada menyatakan bahawa ada beberapa orang sahabat dan salafus soleh, yakni generasi awal orang-orang Islam, pernah berkata, aku tidak terdengar mana-mana sahabat Nabi yang berkata jika meninggalkan sesuatu amalan menjadi kafir, melainkan jika meninggalkan solat. Kata beliau lagi, kita wajib memaksa ahli keluarga, anak-anak dan orang-orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan solat, dan jangan biarkan mereka menguzurkan diri. Dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, maka hendaklah kita menakutkan mereka, memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka telah merosakkan harta benda milik kita. Jika kita tidak bertindak demikian, maka kita dikira sebagai orang yang meringankan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesungguhnya orang yang mengabaikan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagilah solatnya, maka orang ini tidak ada kebajikan baginya, serta tidak ada keberkatan untuk kita hidup bersama-sama dengannya, kerana mereka ini telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, solat merupakan kayu ukur diri seorang yang beriman. Ia mencerminkan kualiti iman seseorang, kerana solat ialah tiang agama dan ia merupakan amalan yang pertama dihisab di akhirat. Keadaan solat menunjukkan hubungan seseorang hamba dengan Allah. Solat membezakan antara iman dan kufur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah. Perjanjian di antara kami dan mereka, yakni orang-orang munafik itu, ialah dengan solat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka sesiapa yang meninggalkannya, sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lil taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.